Datuk, isteri saya pencemburu. Dia lebih selesa, saya serabai. Serabai ni orang boleh cakap serabai lah. Serabai pergi kerja. Selekeh lah. Kalau beli pakaian baru, dia sembunyikan. Kacau. Kalau trim misai, workout sikit, dia risau perempuan lain minat dekat saya. Bagi dia, saya comot pun tak apa, janji tak ada perempuan lain suka. Adakah itu cemburu patuh syarak? Apa benda soalan? Pertama ialah sunnahnya ialah suatu orang tu sentiasa kelihatan kemas. Sunnah. Walau hadis riwayat Abu Dawud, walaupun sedikit dari segi sanad ada sedikit lemah, tapi innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum. Nabi suruh baiki kamu jumpa kawan-kawan kamu, perelokkan pakaian kamu dan kenderaan kamu. Disuruh. Sebab tu disuruh kita wangi-wangian ke masjid. Nabi larang orang rambut serugum, Nabi suruh potong bagi elok. Nabi suruh. Sebab tu kita sunnah fitrah, cukur bulu ari-ari, hilangkan bulu ketiak, kemaskan misai. Sunnah. Jadi apa yang isteri dia suruh tu tidak sunnah. Jadi dia kena ikut sunnah. Dia jangan ikut isteri dia tu. Bukan bab lain dia boleh ikut lah. Kalau awak suka yang bentuk yang serabai, masa malam saya akan serabai. Pasal duduk dengan awak ya. Jadi serabai dengan dia. Masa keluar ikut sunnah, kembali tak serabai. Jadi bila balik rumah serabai balik. Pasal dia suka, dia minat lelaki yang serabai. Cumanya saya nak nasihat orang lelaki lah. Lelaki ni jadilah lelaki. Saya sebut benda ni. Maksud penampilannya lelaki, wataknya lelaki. Wanita, walaupun sometimes ada wanita mungkin sedikit terkeluar daripada fitrah kebiasaan. Dia suka jadi nak kontrol orang. Itu terkeluar. Tapi wanita sentiasa akan rasa being protected apabila berada di tepi, di samping lelaki yang berwibawa. Lelaki yang ada kelas, berwibawa, cakapnya berwibawa, pergerakannya berwibawa, keputusan yang dia ambil berwibawa. Dia akan rasa dia di bawah satu lindungan ataupun di bawah, itu namanya wali. Wali itu Allah wali, tapi lelaki manusia lelaki juga wali, aulia, yakni protectors. Jadi bila duduk tepi lelaki dia rasa itu lelaki. Kerana cara dia, cara tindakan dia. Tapi kalau boleh isteri duk tonjol-tonjol kepala dia, itu dia tidak lelaki lah. Kan? Itu saya selalu buat contoh berulang kali. Biar di dalam majlis ke apa, bila isteri kita, orang tanya isteri kita, mana suami awak? Itu suami saya yang sana tu. Tapi kalau tanya mana suami awak? Malulah aku nak abang gahang. Tak usah tahulah. Jadi tak standard lah. Tanya dia orang sendiri. Jadi mesti lelaki nampak lelaki. Haibahnya itu haibah lelaki. Lelaki ni ada haibah dia, lelaki. Sebab Al-Quran kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal qawwam. Bukan dia kata orang lelaki lebih cengih daripada orang perempuan, tak, qawwam. Qawwam qama yaqumu qawwam. Yani dia menguruskan, mendirikan, mengatur urusan wanita. Tapi kalau kita dapat siapa yang nak jadi isteri kita, ni yang belum kahwin, daripada awal dia nak ajar kita, jangan ambil sebagai isteri. Tapi kita tu pun jangan teruk. Jadi isteri pun bila nak cari suami yang boleh membimbing kita. Bukan dia pula ajar kita, you kena buat macam ni, jangan buat macam ni, you kena duduk sini. I kata bangkit, you bangkit. I kata duduk, you duduk. Dia kata baguslah suami aku. Yang tu lebih baik pergi beli anak patung lah. Ini lelaki kan?
So balik lepas pada ni jadi lelaki. Jangan balik pergi cengeng isteri lah pasal apa ni? Mufti suruh aku cengeng. Bukan. Saya suruh jadi ada haibah dia. Dia seronok tengok suami dia segala lelaki. Tapi macam saya kata, jangan lipas takut. Tengok cicak dia yang terkejut lebih daripada isteri dia. Ulang masuk dalam rumah, suami lari. Isteri yang pergi ambil kayu nak kata ulang. Isteri suami mana? Suami saya dia geli dengan ulang. Come on lah. Biarlah dia rasa dia kahwin lelaki.